Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dapat dan kita bersua pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Saya doakan sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada di bawah lindungannya, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terhadap jiran kita betul-betul insya-Allah. Daripada Abi Shuraih radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Muslim 48. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam kalangan umat-umat hamba-hambanya yang sentiasa berbuat baik pada jiran serta memasukkan kita di dalam syurga di akhirat nanti. Semoga apa kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.